Aku cakap sate ni sempoi sampai dia gelar ratu. Sebab apa orang tengok ada 34 jenis pilihan sate ada kat sini. Lagi satu, dia orang pun nak expand dia macam-macam juga makanan-makanan yang lain best-best ni. Jom kita cuba tengok. Ni dia geng, ratu sate. Dia bertapak kat mana? Tanjung Tualang ni orang tengok. Ada macam-macam lagi makan-makan lain ada sini. Sekarang ni pergi cuba tengok. Jom. Ni dia sate daripada ratu sate kau tengok. Okey, sini ada madura ayam, madura daging dan antara pilihan yang aku buat tadi. Lepas tu ada tuna, ada rusa, ada landak dengan ada tulang tadi tu. Okey. Memang dia katakan best juga. Antaranya madura ni kau makan tadi. Okey, dia punya rempah, rasa rempah ratus dekat kuah dia tu, sos dia tadi ni. Oh, memang piau gila dengan boleh rasa pekat punya kacang punya wangi punya rasa tu. Lagi satu yang paling best, dia ada bubur limau sikit, ada sikit masam-masam punya kik tu dengan isi dia memang cukup-cukup manis juga sebab dia mungkin ada letak sesuatu untuk bakar sate tu, tak pasti. Tapi kalau nak kik lagi boleh makan dengan cili potong tu sekali. Dalam tu ada pedas, ada masam, lepas tu ada rasa rempah ratus dengan rasa wangi ni tu. Boleh katakan power lah. Tapi lagi satu yang paling best tadi aku makan tadi rusa. Rusa dia agak kenyal-kenyal sikit lah. Dia memang kenyal sikit tapi dia cukup manis. Bukan dia cukup manis dia punya isi tu. Siapa yang ada bergigi tu rasa nak kunyah lebih sikit lah, boleh cuba yang rusa tu dengan yang landak yang paling special. Rasa dia memang sebelum ni aku tak pernah rasa lagi landak first time. Rasa dia pelik. Macam mana aku nak hurai pun aku tak boleh nak huraikan rasa dia tu. Dia ada rasa macam owner tadi pun dia cakap rasa macam hutan sikit. Tapi memang dia ada rasa macam tanah-tanah kuning tu. Dia ada rasa tanah sikit. Lepas tu dia rasa macam ada hancing-hancing sikit. Tak tahu macam mana cakap. Kalau kamu nak rasa, kamu datang cuba sini. Memang tak ada special juga rasa dia tu. Dengan tulang dia pun yang special sekali. Tulang ni kalau kau order memang untuk ratah. Makan depan TV, kamu tengok TV, layan TV apa semua ni memang best dia. Okay? Ini dia sate daripada tu sate. Lepas tu kamu boleh datang cuba tengok kuah dia yang special dan juga sedap kali. Power. Ni bakso tulang rusuk kamu tengok. Isi bakso dia bapak ni besar ni tengok. Okey, dari situ kamu dapat makan aroma daging dia tu yang pekat tu dengan ada berbola daging kat sini. Okey, sup dia pun boleh rasa kau punya rempah punya rasa tu dengan daun sup punya wangi tu. Dengan dia boleh masuk 4 jenis sos untuk korang pergi adjust sendiri berapa pedas korang nak. Dengan sos hitam, sos demi kicap apa semua ni, berapa pedas, berapa masam ni, macam ada jeruk masam-masam sikit pun ada kat sini. Antara yang best. Dalam dia ada bihun. Bihun ni macam bihun songhun pun ada. Dia macam kristal-kristal sikit dengan ada masuk dengan mi sekali. Okey. Jadi mi dia pun boleh buat pilihan. Kau nak bihun ke, kau nak mi ke pun boleh, tak ada masalah. Bakso korang. Nasi ayam penyet crispy. Ayam dia ni boleh kata memang crispy kan. Atas dia ada letak macam tepung-tepung lebih-lebihan je ni. Tapi crispy dia tu memang sedap. Bila orang gaul dengan nasi dia macam ada, dalam nasi tu ada macam sedikit crispy punya rasa. Okay. Dan macam sambal dia ni, dia tak terlampau pedas sangat tau. Dia orang kata sesuai kau untuk budak-budak makan. Okey lah, kau rasa boleh terima lagi. Sebab lagi satu dia ada manis dalam tu. Bukan manis gula, dia manis datang daripada bawang. Okey. Dia lepas tu dia punya pecah minyak, boleh rasa berminyak dia tu. Kau kembung dengan nasi dengan ayam ni boleh katakan antara satu menu yang best juga. Sini pun ada nasi dagang okey, antara satu signature menu orang Terengganu. Sini kita panggil dia ikan tongkoi lah. Tapi dekat Terengganu aku dengar orang cakap orang panggil ikan air. Ikan air, air ke apa entah aku tak tahu. Siapa yang tahu lihat dalam komen. Okey, lagi satu nombor tengok nasi dia ni. Dia ada rasa macam nak makan nasi lemak pun ada. Dalam dia nampak ada halia, ada bawang dan sebagainya. Ada sedikit rasa manis-manis punya nasi tu. Dengan ada rasa macam lemak-lemak sikit Okey, dengan ikan tongkoi ni dia ada satu rasa dia yang special. Ada setengah orang suka, ada setengah tak suka. Okey, siapa-siapa yang minat makan ikan aku boleh cuba tengok. Sebab tongkoi memang dia ada satu rasa unik. Bila campur dengan kari ni, dengan nasi ni, ada satu menu yang special juga. Ada selain daripada makanan tadi tu, ada juga macam-macam lagi makanan lain kat sini. Kamu tengok ada tornado cake kat sini, dengan ada cheesecake kat sini. Cake ni datang daripada Cameron Highland. Aku dengar orang tu cakap tadi Dengan sini pun ada popia goreng ni dengan honey chicken tender dengan garlic sauce ni. Boleh jadi pilihan kat korang. Dan satu lagi menu yang paling special kat sini, kamu tengok apa dia tu. Popia dia ni. Inti dia bukan sayur. Dalam inti dia daging ayam. Ada macam-macam jenis daging lah. Macam ayam kau ada, daging, kambing, tuna, wagyu pun ada kan. Satu set dia ni 5 ketui. Cuma RM6 je. Kamu tengok. Memang tak ada dalam Perak. Ini satu-satunya aku rasa. Dalam dia berintikan isi. Kamu tengok. Makan dengan kuah kacang sekali. Special. Crunchy-crunchy. Rangup-rangup. Dia rasa macam makan sate punya rasa tu. Baby. Macam mana boleh kecap boleh buat 24 jenis? Dan sekarang ada penambahan lagi kan? Ada penambahan 10 jenis lagi. 34 jenis? Jadi 34 jenis kat satu sate ni. Macam-macam jenis sate dekat sini. Macam mana boleh kecap buat semua tu? Kita ada tempat proses yang bagus semua. Yang khas lah untuk buat sate semua. Sate lah. So mana yang nak dapatkan sate 34 jenis tu, boleh datang kat Ratu Sate. Macam-macam jenis sate. Jadi dia boleh makan kat sini ataupun yang frozen boleh ke, ada orang order pun boleh? Nak beli yang frozen, nak beli yang siap bakar, semua kami ada. Macam-macam jenis sate yang pelik-pelik pun ada kat sini. Kau boleh datang cuba tengok. Dan juga sini waktu operasi macam mana? Daripada pukul 4 petang sampai pukul 11 malam. So itu hari Isnin saja cuti. Okey, boleh dapat. Dia bertapak dekat mana? Ni Jalan Taman Senawi. Tak jumpa je orang boleh map je Ratu Sate 24 jenis sate. Aku automatik sampai kat sini. Power. Pak gila. Ajar dia kamu.